Apa saya friend dia tak sama ni? Mak apa saya friend dia tak sama? Memang cekap lah dia. Yang ni buat apa? Masak air. Masak air. Ada yang minum tak? Tak ada. Tahu, saya ingat. Saya ni kalau pergi tempat orang, saya dah beritahu. Nak membuat bubur lambuk ni ikut pusingan tawap dia. Tak nampak lagi mana dagingnya? Ada. Ni nampak dagingnya ni. Ada. Sebab macam MKB ni dulu ni, dia kalau bersukan zaman dulu lah. Bulan puasa, dia komo pakai sirap. Tapi buah komo je. Bila dikeluarkan tu, air dia merah kan, dia keluarkan jadi putih. Ini saya punya gambar. Sama Abang Pasal 5 memang andal lah. Apa dia mesti ingat saya. Dia kata yang mahal ni, yang lain-lain tak mahal. Dia orang cakap. Tak banyak kacang. Dia punya produk ni kalau saya nampak pun memang Bau wangi ya. bau wangi. Bawang memanglah bau wangi. Pengungsi ke timbalan pengungsi? Timbalan. Ha? Timbalan pengungsi Kampung Mawar. Tu lah kehebatan Cik Kadir. Orang lain buat semua dia tak tepuk. Cik Kadir buat dapat tepukan. Tak kira masa puasa ke apa, memang dia akan aktif, dia buat kerja. Ni kalau bulan puasa ni, kalau dia orang tak ada kerja, boleh jadi menangis tau kat rumah. Jadi tetap juga dia nak keluar. Itulah perangai orang anak-anak orang perempuan ni.